Ya, jaga tuan ni. Duduk belakang. Buat apa tu? Tu. Dia tengok dalam kan. Ya. Arif billah, dia tengok dalam. Sebab berjumpa arif billah, kata ulama, jaga hati kamu. Kau jumpa ulama fiqh, jaga lisan kamu. Sebab ulama fiqh dihukum luar. Kita cakap sikit sam. Sufi dia tengok dalam. Dia tengok dalam perkara. Hikam Abi Madian At-Insani. Si Abi Madian At-Insani. Dia satu keadaan yang apa? Keadaan yang sangat-sangat terkejut. Murid dia tengok seorang tu datang ahli taat dengan jubah dia dengan apa sekedar bagi salam. Abi Madian buat dah wala layan. Ya, seorang datang ahli maksiat, kalau kita kata tak semayang pakai seluar pendek, bagi salam dia jawab salam, dia raih kawan. Dia anak murid kata confused kan, apa benda pula tak buat aku ini. Dia macam kan. Dia tanya Sayyidi Syekh apa maksud ni? Yang datang kau tengok tu macam lebay betul tu, semua hati berkarat gitu. Dia datang dengan besarkan diri, ego, aku malah nak layan ni orang tak ada. Yang datang kenapa ahli maksiat? Dia datang tu penuh tawaduk, menghinakan diri dia. Ya, dia rasa dia lah orang paling hudur, dia lah paling jahat, dia paling maksiat. Maka Allah angkat martabat dia. Ya, tu pandangan Arif Billah ni. Arif Billah punya pandangan kan, dia tengok dalam. Ya, dengan nur. Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takut kamu akan tenungan arif billah wa mu'min ay mu'min kamil. Dia pandang dengan nur Tuhan. Sebab aulia macam aulia panjang. Dia tak boleh nak tipu dia, hukum dia kan, dia tembak dia clear tu. A to Z dia nampak. Ya, jangan tasawuf itu jangan temberang. Ya.